Saya ni Muhammad Saleh bin Siddiq, Timbalan Pengurusi JPKQ di Kaula. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada rombongan pihak Muslim Malaysia yang sudi datang ke kapal 13 dan memberi sumbangan kepada 10 orang penerima sumbangan di kapal 13 ni. Jadi dengan ucapan jutaan terima kasih, semoga Allah SWT jualah yang membalas jasa dan budi baik pihak Muslim Malaysia. Kalau suami buat kerja ke apa? Kerja suami. Kerja suami? Ni tak kerja lah, peminggu tak kerja. Oh, kalau kerja suami ni tengok pada tak kayu dah. Memang duduk kerja suami tu lah. Kerja-kerja kapung ni dia tak itu. Tak berapa pandai dia. Biasa kerja selama. Lepas tu ni tak kerja ni, lepas tu makan minum apa semua kan? Ada si pesa selit gitu, ada. Perhabis mana? Perhabis mana ada. Perhabis mana ada. Main kerja buat tak ada kan? Tak makan lah. Ni rumah sewa ke rumah sendiri ni? Ini rumah sendiri lah lelaki tu. Tuan dia meninggal ada. Rumah sangka. Abe-abe ada beradik lah. Ada beradik lah. Dia bagi duduk lah. Ini duduk. Bini dia pun ada rumah duduk. Bakal anak-anak pun. Orang ada juga tempat berteduh. Penuh apa ni? Tak ada. Orang nak makan. Penuh kot lah tapi tak. Buat relax gitu je lah. Buat relax Oh. Ujian daripada dia pula. Tapi kan orang Anak kecil-kecil. Nyok-nyok anak-anak lah. Nyok-nyok anak-anak kata makan apa semua. Alhamdulillah kita telah berjaya membantu dan menyantuni seramai 10 keluarga di kampung Batu 13 Pulau Besut ini. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana yang mana telah menyumbang dan percayai kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazal ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program Ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.